Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk analisis perkembangan inflasi dan kos sara hidup di Perancis bagi tahun 2022 hingga 2026. Inflasi bermaksud kenaikan harga barang dan perkhidmatan secara berterusan dalam sesuatu tempoh. Apabila inflasi meningkat, kos sara hidup rakyat juga akan meningkat kerana mereka perlu membayar lebih untuk membeli keperluan harian. Kajian ini memfokuskan keadaan di Perancis selepas pandemik COVID-19. Dalam tempoh ini, rakyat Perancis menghadapi kenaikan harga makanan, tenaga dan pengangkutan yang memberi kesan kepada kuasa beli rakyat. Selain itu juga, kajian ini juga meneliti faktor luaran seperti konflik Rusia-Ukraine dan gangguan rantaian bekalan global yang menjadi antara penyebab utama peningkatan inflasi. Objektif kajian ini adalah untuk memahami kesan inflasi terhadap ekonomi dan kehidupan rakyat serta menilai keberkesanan dasar kerajaan Perancis dalam mengawal kos sara hidup. Next sheet. Perkembangan inflasi 2022 dan 2023. Sekarang saya akan menerangkan perkembangan inflasi bagi tahun 2022 dahulu. Bagi tahun 2022, kadar inflasi di Perancis meningkat dengan ketara. Kadar inflasi meningkat ketara akibat perang Rusia-Ukraine yang menyebabkan harga minyak dan gas dunia melonjak. Selain itu, masalah rantaian bekalan global menyebabkan harga makanan dan pelbagai barang keperluan meningkat. Walaupun kerajaan Perancis memberikan subsidi tenaga, rakyat masih merasai tekanan akibat kenaikan kos sara hidup. Bagi tahun 2023, inflasi masih berada pada tahap yang tinggi. Kenaikan harga makanan dan perkhidmatan menyebabkan rakyat semakin terbeban. Oleh itu, banyak pihak termasuk pekerja menuntut kenaikan gaji bagi mengimbangi peningkatan kos kehidupan. Keadaan ini menunjukkan bahawa inflasi bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi, tetapi juga kepada kesejahteraan masyarakat. Inflasi bagi tahun 2024, kadar inflasi mula menunjukkan penurunan hasil dasar monetary dan subsidi yang dilaksanakan oleh kerajaan Perancis. Namun begitu, rakyat masih perlu berjimat cermat kerana harga makanan dan sewa rumah masih berada pada tahap yang tinggi. Pada tahun 2025, inflasi menjadi lebih stabil, tetapi kos sara hidup masih juga tinggi. Rakyat masih berhati-hati dalam berbelanja walaupun ekonomi negara mula pulih. Akhir sekali, pada tahun 2026, terdapat ketidakpastian ekonomi global yang boleh menyebabkan inflasi kekal tinggi. Kerajaan dijangka terus memainkan peranan penting melalui subsidi tenaga dan pelbagai dasar ekonomi bagi mengawal inflasi serta membantu rakyat. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Abdullah bernama Matrik 289132. Okay, baik, di sini kita akan terangkan berkaitan dengan trend utama ekonomi lah bagi negara Perancis. Seperti yang kita lihat pada tahun 2022, inflasi meningkat tinggi dan trend menjadi tidak stabil. Pada tahun 2023, inflasi mula perlahan dan trend pun ada sedikit stabil, di mana 2024 pula harga semakin tahu kawal situasi inflasi pada tahun tersebut. Okey, kemudian trend menjadi stabil. Tahun 2025 inflasi menjadi sangat rendah dan sangat stabil. Dan yang terkini tahun semasa adalah 2026, di mana inflasi meningkat semula, keadaan menjadi tidak stabil semula lah. Okay, kalau kita tengok pada graf trend inflasi tahun 2022 sehingga 2026, kita boleh lihat keluk yang menunjukkan daripada sangat tinggi menurun, inflasi sangat rendah dan kemudian inflasi meningkat semula. Okey, bagi punca perubahan ekonomi terdapat tiga punca, iaitu antara yang pertama adalah faktor global, dan di mana faktor global uh, menerangkan faktor luaran yang meningkatkan kos sara hidup di Perancis. Yang pertama adalah perang Rusia dan Ukraine, di mana ia mengganggu bekalan gas asli dan gandum dari Rusia serta Ukraine, menyebabkan kenaikan kos tenaga tersebut, dan juga makanan serta pengangkutan. Secara tak langsung meningkatkan kos sara hidup lah, melibatkan rakyat Perancis kerana pergantungan kadar
import bahan mentah dan juga tenaga. Yang kedua adalah konflik Timur Tengah, menjelaskan kestabilan bekalan minyak global. Harga minyak antarabangsa meningkat akibat ketegangan daripada peperangan tersebut lah. Kos bahan api, pengangkutan dan juga pengeluaran dan juga perniagaan dia akan menjadi bertambah. Yang ketiga melibatkan peningkatan harga minyak dunia, di mana ketidakstabilan geopolitik dan gangguan bekalan tenaga global menyebabkan harga minyak meningkat pada tahun 2022 sehingga 2026 lah. Jadi kos pengangkutan elektrik dan pengeluaran industri di Perancis turut meningkat. Okey, yang keempat pula adalah risiko terhadap rantaian bekalan global, di mana pandemik COVID-19, perang Rusia-Ukraine dan konflik perdagangan antarabangsa mengganggu rantaian bekalan global. Faktor yang kedua pula adalah dasar, di mana yang pertama melibatkan subsidi tenaga. Kerajaan Perancis memperkenalkan subsidi tenaga bagi mengurangkan kesan kenaikan harga gas dan juga elektrik. Ia juga dapat membantu isi rumah lah dan syarikat menghadapi peningkatan kos utility. Yang kedua pula adalah berkaitan dengan bantuan kos sara hidup, di mana kerajaan pada ketika itulah meningkatkan bantuan sosial, baucer tenaga dan juga bantuan tunai kepada golongan berpendapatan rendah. Hal ini bertujuan dapat membantu rakyat menghadapi kenaikan harga makanan, pengangkutan dan juga keperluan harian. Yang ketiga adalah kawalan harga tenaga, di mana kerajaan menghadkan kenaikan tarif gas dan juga elektrik untuk mengawal harga tenaga, membantu mengurangkan beban kewangan rakyat dan juga menstabilkan inflasi. Faktor yang ketiga adalah melibatkan dasar monetary ECB. Yang pertama, peningkatan kadar faedah, di mana European Central Bank ECB meningkatkan kadar faedah bagi mengawal inflasi yang lebih tinggi. Kos pinjaman menjadi lebih mahal untuk individu dan juga perniagaan. Yang kedua adalah pengurangan perbelanjaan pengguna, di mana kenaikan kadar faedah menyebabkan pengguna lebih berhati-hati dalam berbelanja. Seterusnya adalah perbelanjaan terhadap barangan bukan keperluan seperti pelancongan dan hiburan berkurangan. Permintaan yang lebih rendah membantu pengawalan kenaikan harga namun menjejaskan perniagaan dan juga ekonomi lah. Okey, yang terakhir, yang ketiga, kawalan aliran wang dalam ekonomi, di mana ECB mengetatkan pemberian kredit dan mengurangkan jumlah wang dalam pasaran. Tindakan ini dapat bantu menstabilkan harga dan mengurangkan tekanan inflasi. Namun, kawalan yang terlalu ketat boleh mengurangkan pelaburan dan juga aktiviti ekonomi dalam jangka masa yang pendek. Jadi, itu saja punca perubahan ekonomi. Seterusnya saya serahkan kepada rekan saya. Okay, terima kasih Cik Faizal. Okay, saya Siti Nur Hidayah Mat Arsyad, nombor metrik 289218. Bagi tindakan kerajaan dan institusi antarabangsa ada dua, iaitu tindakan yang diambil oleh kerajaan Perancis serta institusi antarabangsa dan institusi kerajaan. Okey, bagi tindakan yang diambil oleh kerajaan Perancis selepas untuk menangani inflasi selepas krisis global tahun 2022, kerajaan Perancis melaksanakan beberapa langkah penting seperti memberi subsidi bahan api dan elektrik untuk mengurangkan kos yang ditanggung rakyat dan perniagaan. Kerajaan juga turut menyediakan baucer tenaga serta baucer bantuan tunai kepada isi rumah berpendapatan rendah dan mengawal kenaikan harga gas dan elektrik supaya rakyat tidak terkesan secara mendadak. Langkah-langkah ini juga membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup dan mengekalkan kuasa beli masyarakat. Terusnya, institusi antarabangsa seperti IMF dan ECB turut membantu untuk menstabilkan ekonomi. IMF memberikan cadangan dasar ekonomi untuk mengurangkan tekanan kos sara hidup, manakala ECB pula menaikkan kadar faedah bagi mengawal inflasi. Walaupun langkah ini berjaya, tapi ia juga menyebabkan kos pinjaman dan komitmen keuangan rakyat menjadi lebih tinggi. Khususnya kesan kepada ekonomi dan rakyat. Kesan yang pertama iaitu kos sara hidup rakyat.
Sepanjang tempoh 2022 hingga 2026, rakyat Perancis berdepan dengan peningkatan kos sara hidup akibat kenaikan harga makanan, tenaga, bahan api dan sewa rumah. Golongan berpendapatan rendah pula dan sederhana merupakan kumpulan yang paling terkesan kerana pendapatan mereka tidak meningkat seiring dengan inflasi. Untuk kurangkan beban keuangan, ramai isi rumah mengurangkan perbelanjaan bukan keperluan seperti hiburan dan percutian. Yang kedua, itu kesan terhadap pertumbuhan ekonomi Perancis. Inflasi tinggi juga telah memperlahankan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga barang menyebabkan permintaan pengguna berkurangan, manakala kos operasi seperti bahan mentah, tenaga dan gaji pekerja semakin meningkat. Keadaan ini memberi tekanan kepada perniagaan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana, sehingga ada yang mengurangkan pengeluaran atau menangguhkan peleburan baharu. Kenaikan kadar faedah untuk mengawal inflasi menjadikan pinjaman lebih mahal bagi pengguna dan perniagaan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Perancis menjadi lebih perlahan dan sektor ekspor serta perdagangan turut terjejas. Yang ketiga, pasaran pekerjaan. Inflasi dan peningkatan kos sara hidup turut memberi kesan kepada pasaran pekerjaan di Perancis. Ramai pekerja menuntut kenaikan gaji bagi menampung kos kehidupan yang semakin tinggi, sehingga menyebabkan mogok dalam sektor pengangkutan, tenaga dan perkhidmatan awam. Walaupun ada majikan yang menaikkan gaji, peningkatan tersebut masih tidak dapat mengatasi kadar inflasi. Pada masa yang sama, kos operasi yang tinggi menyebabkan setengah majikan mengurangkan pengambilan pekerja baharu. Akibatnya pasaran buruh menjadi kurang stabil, namun sektor seperti teknologi dan tenaga masih menawarkan peluang pekerjaan yang kukuh kerana permintaan terhadap kemahiran khusus yang tinggi. Yang terakhir sekali, kestabilan sosial dan kehidupan rakyat. Kenaikan kos sara hidup menyebabkan rakyat semakin tidak berpuas hati, terutama terhadap harga barangan dan dasar kerajaan yang dianggap kurang membantu golongan berpendapatan rendah. Keadaan ini telah membawa kepada demonstrasi dan bantahan awam di beberapa bandar utama, termasuk berkaitan isu kos hidup dan dasar pencen. Pada yang sama, jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin semakin melebar, menyebabkan sebahagian rakyat menghadapi kesukaran untuk menampung kehidupan harian. Tekanan keuangan yang berpanjangan juga memberi kesan kepada kesejahteraan mental dan emosi masyarakat, menunjukkan bahawa inflasi bukan sahaja memberi kesan kepada ekonomi tetapi juga kestabilan sosial. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang analisis kritikal. Nama saya Muhammad Irfan Najmi bin Ismail, nombor metrik 289138. Melalui pemerhatian kami, dasar monetari ketat kerajaan Perancis dan ECB ni meneruskan kadar kenaikan faedah memangnya berkesan pada awal untuk mengawal kadar inflasi pada kemuncak 2022 hingga 2023. Berjaya menstabilkan harga barangan dan memulihkan keyakinan pelabur dalam masa pendek. Tapi berdasarkan analisis kritikal ni, kita dapati dasar ni ada impak negatif sampingan. Contohnya, kadar faedah yang tinggi menyebabkan kos pinjaman, ansuran rumah, kredit perniagaan melonjak. Akibat dia, kuasa beli rakyat terjejas. Pelaburan syarikat jadi kecil dan pertumbuhan ekonomi Perancis jadi slow daripada tahun 2024 hingga 2026. Yang lagi bimbang, ekonomi Perancis ni terbukti sangat rapuh terhadap kejutan global lah. Kebergantungan tinggi kepada tenaga import menyebabkan pasaran domestik terdedah terus kepada inflasi setiap kali berlaku konflik antarabangsa atau krisis minyak global. Dasar kerajaan sedia ada didapati hanya merawat simptom jangka pendek tetapi belum menyelesaikan akar umbi masalah kebergantungan import ni. Seterusnya, bahagian cadangan. Pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui ni. Kerajaan Perancis wajib mempercepat peralihan kepada tenaga hijau tempatan seperti solar dan angin. Memandangkan konflik geopolitik global kerap memicu kenaikan bil utiliti dan kos sara hidup rakyat. Langkah ni dapat menstabilkan kos tenaga domestik untuk long term. Dengan sokongan teknologi yang ada dan dana Kesatuan Eropah, dasar ni sangat realistik untuk membantu memacu ekonomi hijau dan mencipta peluang pekerjaan. Bantuan bersasar kepada golongan berpendapatan rendah. Okay.
Kami mencadangkan agar perlindungan sosial diperluas secara lebih sistematik dan tepat kepada kelompok rentan. Memandangkan kos makan, sewa dan utiliti kekal tinggi, bantuan seperti subsidi tenaga bersasar dan pengurangan cukai pendapatan sangat kritikal bagi memulihkan kuasa beli mereka, mengurangkan jurang miskin kaya serta mengekalkan kestabilan sosial negara. Seterusnya penutup, sebagai kesimpulan, kes ekonomi Perancis sepanjang 2022 hingga 2026 ni membuktikan bahawa dinamik global seperti krisis tenaga dan rantaian bekalan mampu menggegarkan kebajikan rakyat di peringkat akar umbi. Pengajaran terbesar yang kita dapat adalah keberkesanan dasar sesebuah negara tidak boleh diukur pada angka makroekonomi semata-mata. Sebaliknya bergantung kepada keupayaan kerajaan mengimbangi pertumbuhan pasaran dengan perlindungan sosial rakyat. Keseimbangan komprehensif ni lah kunci utama kestabilan jangka masa panjang. Sekian pembentangan kami. Terima kasih.